Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 bakal merubah landscape pendidikan tinggi negara kepada yang lebih dinamik, inklusif dan berdaya saing. RPTM ini juga akan memberi nafas baru kepada ekosistem TVET Malaysia dengan menekankan kepada kompetensi TVET termaju. Kami warga Politeknik Ungku Omar semestinya menyokong penuh terhadap rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 ini, dan ia merupakan peluang untuk semua warga akademik, terutamanya warga polisisi, untuk meningkatkan dan juga menambah baik sistem pendidikan tinggi negara pada era ini. Kebajikan dan pembangunan insan. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang grade 4 flat. Kami mahu RPTM terus menyokong ekosistem yang menjaga kesihatan mental pelajar dan mengasah soft skill. Kami mahu menjadi graduan yang bukan sahaja bijak teknikal tetapi juga punya jati diri dan daya tahan yang tinggi. Tahniah Malaysia!